Ini pagi satu ni kita ada terima panggilan daripada customer. Dia kata kereta tak boleh nak start. Benda pertama kita nak pergi ceknya adalah bateri. Jadi rumah ada dekat sekitar ni, kalau kereta tak boleh nak start ke gapo lebih kurang jaraknya kilo ataupun 2 kilometer, kita pergilah. Rongki tipu 6. Tak hidup terus dia? Oh, tak hidup terus. Selingan alang-alang tak makan. Kereta ni Tak ada terus. terpaksa dengan bateri baru lah. Okay, let's go. Kau ni bakar ni pun ya? Okay, selepas kita pasang bateri baru, kita checking voltage dia. Dah hidup, kita boleh keren apa. Dan ni kita bawa balik di bengkel dulu, cek semua komponen-komponen, sebab kereta ni sudah sebulan tidak start. Mana-mana ada masalah gini tak boleh start untuk kawasan Pengkalan Jepang, boleh kontak admin kita. Yuko Air Sampai. Boleh ke dia? Kacau.